Lebih lazat daripada nasi lemak, kisah Char Kway Teow yang mengubah kehidupan seorang chef bintang Michelin rasanya lebih lazat daripada nasi lemak. Khabar angin yang sungguh aneh ini sedang merebak ke seluruh Perancis. Apabila bercakap tentang masakan Malaysia di mata dunia, perkara pertama yang terlintas di fikiran orang ramai pastilah hidangan yang kelihatan mewah dan memberikan perasaan istimewa seperti rendang, laksa Sarawak atau nasi lemak itu sendiri. Namun bertentangan dengan imej indah hidangan-hidangan Malaysia tersebut, terdapat satu hidangan biasa yang sedang popular secara senyap di Perancis. Hidangan itu ialah Char Kway Teow, menu yang biasa ditemui di gerai-gerai tepi jalan dan di atas meja makan keluarga di Malaysia. Boleh dikatakan, bagi rakyat Malaysia, Char Kway Teow hanyalah makanan biasa yang tiada apa-apa yang istimewa. Tetapi siapa sangka, sepinggan Char Kway Teow ini sedang menjadi sesuatu yang merevolusikan dunia kulinari di Perancis. Di sana Char Kway Teow menjadi begitu popular sehingga dipuji lebih lazat daripada nasi lemak. Apa sebenarnya yang telah berlaku di Perancis? Ini adalah kisah Chef Luc Bonheur dari sebuah restoran 1 bintang Michelin yang pandangan dunianya berubah selamanya hanya kerana sesudut Char Kway Teow. Di Kota Lyon, pusat gastronomi Perancis, terdapat banyak restoran terkenal. Salah satunya ialah La Lumière, sebuah restoran 1 bintang Michelin yang sentiasa mengekalkan standardnya yang tinggi. Peneraju restoran ini ialah Pierre Bonheur, seorang chef yang disegani dalam dunia kulinari Perancis dan anaknya, Luc Bonheur, 27 tahun, yang dibesarkan dan dididik dengan tegas dalam bidang masakan sejak kecil untuk mewarisi perniagaan ayahnya. Luc telah menyerap sepenuhnya teknik masakan Perancis tradisional. Daripada persembahan hidangan yang cantik dan diperhitungkan dengan teliti, penggunaan herba yang halus sehinggalah kepada penciptaan lapisan rasa dalam sos. Masakannya boleh dikatakan sebagai kristalisasi seni dan teknik yang tulen. Namun sejak kebelakangan ini, Luc sering menunjukkan wajah yang letih. Dia merasakan bahawa tidak kira betapa teliti dan tepat dia memasak, masih ada sesuatu yang kurang. Dia tidak dapat menyentuh hati para pelanggannya. Perasaan kosong itu perlahan-lahan menggerogoti hatinya secara senyap. Ia adalah kekosongan yang lahir daripada kesempurnaan yang keterlaluan. Di atas pinggan hanya ada teknik tetapi tiada jiwa. Malah dia sendiri tidak dapat mengungkapkan perasaan samar ini dengan kata-kata. Pada suatu hari, seorang chef pelatih baru tiba di restoran La Lumière tempat Luc bekerja. Namanya Azlan, berumur 26 tahun, seorang pelatih dari Malaysia. Seorang pemuda pendiam yang berasal dari Pulau Pinang. Tanggapan pertama Luc terhadapnya ialah dia seorang lelaki yang kelihatan biasa dan tidak menarik. Luc mengaku dengan jujur. Itulah yang dirasakannya. Azlan tidak tinggi dan tidak rendah, kurus dan mempunyai personaliti yang merendah diri. Dia tidak mempunyai karisma mahupun cita-cita yang menonjol membuatkan Luc merasakan dia terlalu rapuh untuk persaingan dalam dunia masakan Perancis. Kemahiran Azlan juga tidak begitu menyerlah. Kawalan api, pembuatan emulsi sos atau mengekalkan tahap kemasakan daging pada warna merah jambu yang sempurna, semuanya kelihatan kekok sehingga sering ditegur oleh ketua chef setiap hari. Tetapi suatu hari Luc perasan sesuatu. Walaupun Azlan sering melakukan kesilapan, rasa masakannya sentiasa seimbang. Tangannya yang menyentuh bahan-bahan kelihatan begitu cermat. Dia menghidu aroma bahan sebelum memotongnya, mencari cara agar kelembapannya tidak hilang sebelum ditumis dan walaupun menggunakan sedikit sahaja perasa, rasanya sangat mengagumkan dan sukar dilupakan. Seolah-olah di dalam kepalanya ada resipi yang tidak kelihatan, yang bukan datang dari pengiraan tetapi dari ingatan. Luc merasakan ada sesuatu yang luar biasa pada diri Azlan tetapi dia tidak menunjukkannya. Dia cuba meyakinkan dirinya bahawa ia hanyalah satu kebetulan rasa yang menjadi. Namun Azlan adalah seorang yang sangat peramah. Dia sering datang berbual dengan Luc secara santai menyebabkan mereka berdua lebih kerap berbincang tentang makanan sambil minum wain selepas waktu kerja. Walaupun Azlan tidak fasih berbahasa Perancis, apabila bercakap tentang rasa, kata-katanya penuh dengan isi dan kedalaman. Luc mula sedar di dalam hatinya bahawa lelaki ini bukan sekadar pelatih biasa. Dan beberapa hari kemudian, satu ajakan dari mulut Azlan telah mengubah nasib Luc buat selamanya.
Pada satu malam hujung minggu ketika Azlan sedang melipat apron di dapur selepas selesai membuat persiapan, dia berkata secara tiba-tiba, "Chef Luke, Ahad ini lapang tak?" Soalan yang tiba-tiba itu membuatkan Luke sedikit berwaspada. Bagi sebuah restoran, hujung minggu adalah waktu paling sibuk. Ia bukan masa untuk berehat tetapi medan pertempuran bagi para chef. "Ada apa?" Luke bertanya dengan suara perlahan. Azlan menjawab dengan riak wajah yang tenang tetapi terselit sedikit keterujaan, "Saya nak cuba pergi ke festival makanan jalanan Lion, tapi kalau pergi seorang diri, rasa tak berani pula." Festival itu ialah Festival Makanan Jalanan Lion 2025. Sebuah festival makanan tahunan yang mengumpulkan gerai makanan jalanan dan minuman kraft dari seluruh dunia di sebuah gudang lama yang telah diubah suai menjadi ruang acara. Bagi Luke, makanan jalanan di ibu kota gastronomi Perancis ini dianggap sebagai budaya yang berbeza dan jauh dari dunianya. Apa yang menarik sangat nak pergi ke sana? Dia terlepas kata-kata yang ada di dalam fikirannya, tetapi Azlan tidak terkesan dengan kata-kata itu. Dia mengangkat bahu sedikit dan berkata, "Ia mungkin sangat berbeza dengan masakan Perancis, tapi saya rasa ia mungkin boleh mengingatkan kita semula tentang keseronokan makan." Kota-kota itu menyantap hati Lutz. Keseronokan? Dia termenung. Selama ini untuk apa dia memasak? Untuk ulasan pengkritik? Untuk bintang Michelin? Atau untuk mendapatkan pengiktirafan ayahnya? Mungkin memasak telah menjadi satu beban yang berat. Luke mengangguk perlahan. Maka pada bulan Jun 2025, di tengah-tengah sinaran matahari musim panas kota Lyon, kedua-dua chef muda itu melangkah masuk ke festival tersebut sebagai pengunjung biasa. Apabila tiba di gudang lama yang telah diubah suai menjadi dewan acara, mereka mendapati suasana yang lebih meriah daripada yang dijangkakan. Makanan jalanan dari seluruh dunia berkumpul di satu tempat. Bunyi sudik berlaga dengan kuali, aroma rempah yang harum semerbak dan gelak tawa orang ramai, semuanya bercampur baur menjadi seperti sebuah karnival makanan. Luke terpaksa mengecilkan matanya. Dia tidak pernah membayangkan pemandangan gerai makanan jalanan yang kelihatan sibuk boleh menjadi sehebat ini. Sambil berjalan lebih jauh ke dalam, satu aroma yang tidak dikenali menusuk hidungnya. Ia adalah bau kicap yang wangi dan manis, aroma mi kuih tiaw yang digoreng di atas kuali panas dan ada sesuatu yang mengingatkannya. "Bau apa ya?" Luke terhenti. Di hadapannya ada sebuah gerai yang dikerumuni orang ramai. Papan tanda yang tergantung di atas khemah itu tertulis perkataan, "Char Kway Teow." Mi kuih tiaw berwarna gelap sedang digoreng ligat di atas kuali panas bersama sayur-sayuran dan makanan laut. Wap panas dari kuali membawa aroma yang harum semerbak. Di mata Luke, ia hanyalah makanan yang kelihatan biasa dan murah. Dia terdengar perbualan orang yang sedang beratur. "Semalam pun saya datang. Rasanya sedap sampai terkejut." "Betul ke? Saya dengar khabar angin kata rasanya lebih sedap daripada nasi lemak." Luke mengerutkan dahinya. "Lebih sedap daripada nasi lemak? Mi yang gelap ni? Awak bergurau ke?" Dalam fikirannya, masakan Malaysia adalah masakan istana yang indah dan halus atau mestilah rendang yang lazat. Makanan jenis lain hanyalah hidangan kelas kedua yang tidak patut disebut. Tetapi Azlan yang berdiri di sebelahnya berbisik perlahan, "Ini makanan kegemaran saya sejak kecil lagi. Waktu tengah hari, ibu suka masakkan untuk saya dan ayah pula akan beli setiap kali kami pergi ke pasar malam. Bagi saya, inilah rasa Malaysia dan yang paling penting, ia adalah kenangan yang dirindui." Kata-kata itu membuatkan Luke menoleh ke arah Azlan sejenak. Hatinya sedikit tersentuh mendengar lelaki pendiam ini bercakap tentang asal-usulnya. Akhirnya, mereka berdua memutuskan untuk beratur. Aroma char kway teow berterbangan ditiup angin, menarik lebih ramai orang untuk datang dan nampaknya ia turut membangkitkan kenangan seseorang. Selepas beratur selama lebih kurang 10 minit, akhirnya sepinggan char kway teow di dalam pinggan kertas sampai ke tangan Luke. Mi kuih tiaw berwarna gelap, tauji dan kucai dengan beberapa ekor udang dan kerang ditaburi sedikit cili. Sekeping limau nipis diletakkan di sebelahnya. Rupa hidangan itu sangat ringkas dan jauh sekali daripada definisi hidangan gastronomi dalam fikirannya. "Ini ke yang lebih sedap daripada nasi lemak?" Luke ketawa tidak percaya sebelum perlahan-lahan menyuap mi ke dalam mulutnya. Pada saat itu, masa seolah-olah terhenti.
Aroma hangit dari kuali yang melekat pada mi naik menusuk hidung. Tekstur mi yang kenyal, kerangupan tauge, rasa masin udang dan rasa pedas manis yang menyusul dengan begitu seimbang. Apa ini? Semua teori masakan Perancis, keindahan struktur hidangan, semua yang telah dia pelajari, hancur berkecai dalam sekelip mata. Ia tidak rumit, tidak menggunakan bahan-bahan mahal, proses memasaknya sangat pantas, tetapi ia lazat. Lazat sehingga jantungnya berdebar-debar. Seolah-olah dia telah merasai kenangan sebuah negara yang tidak pernah dikenalinya. Terdapat aroma wok hei dan ruang kosong, satu perasaan yang tidak pernah Luke rasai sebelum ini. Dia cuba memejamkan mata dan makan lagi sesudu. Kali ini dia terbayang bunyi kuali yang tersembunyi jauh di dalam mi. Aroma sedikit hangit dari tepi kuali menambahkan dimensi keharuman seolah-olah telah dikira dengan teliti. Gila, Azlan terdengar suara Luke berbisik perlahan. Tak sedap ke? Azlan bertanya dengan risau. Luke membuka matanya luas-luas dan terdiam seketika sebelum menjawab dengan suara yang bergetar. Tak, ini memang lebih sedap daripada nasi lemak. Azlan tersenyum senyap. Suasana di sekeliling mereka tiba-tiba menjadi sunyi sejenak di tengah-tengah kesibukan festival. Ia bukan sekadar makanan biasa. Ia adalah sebuah revolusi yang meruntuhkan tembok nilai dan menggoncang jiwanya. Ungkapan lebih lazat daripada nasi lemak terus bergema di kepalanya ketika Luke menyuap char kway teow sesudu demi sesudu. Dia makan tanpa sedar dan dalam diam, tidak faham mengapa hidangan ini dapat menyentuh hatinya begitu mendalam. Azlan yang sedang memandang gerai di sebelahnya mula berkata perlahan, ia bukan makanan mewah atau rumit, tapi ia membuatkan kita rasa tenang. Makan sesudu sahaja sudah boleh teringat pada musim panas waktu itu atau suasana di rumah Chef Luke pernah ada makanan macam tu tak? Soalan itu membuatkan Luke terdiam. Baginya, memasak selama ini adalah seni. Ia adalah sesuatu yang dinilai melalui kesempurnaan, dipertandingkan melalui struktur dan dipuji sebagai karya agung. Dia tidak pernah terfikir tentang rasa dalam kenangan sebelum ini. Kenapa char kway teow ini begitu menyentuh hatinya? Kenapa dia merasa rindu sehingga hampir menitiskan air mata? Mungkin kerana di dalam hidangan ini ada kehidupan seseorang. Luke memandang suapan terakhir yang tinggal di dalam pinggannya dengan senyap, bukan kerana rasanya ada rahsia istimewa atau teknik memasak yang hebat, tetapi kerana ada hati di dalamnya. Aroma yang membimbing, melegakan ketegangan dan membangkitkan kenangan. Ini adalah elemen yang tidak pernah ada dalam masakannya. Kau sedang memasak sesuatu yang menjadi titik permulaan dirimu, kan? Luke berkata. Azlan tersenyum sedikit malu. Di dalam hati Luke, persoalan apa itu memasak sedang ditulis semula secara senyap dan dia dapat merasakan perubahan itu dengan jelas. Keesokan harinya, Luke berdiri di dapur restorannya sendiri. Dapur dengan suhu yang terkawal sempurna, peralatan memasak yang lengkap dan setiap titis sos diperhitungkan dengan teliti. Tetapi hari ini, apa yang disediakannya bukanlah bahan-bahan premium. Ia adalah mi kuay teow, tauge, kucai dan sos char kway teow yang aroma hangitnya masih melekat dalam ingatannya. Api macam ni. Kena kuat lagi sikit. Dia memandang kuali di tangannya dan mula menggoreng mi dengan berhati-hati. Apabila sos dituang, bunyi cheese SSS Sheikh kedengaran bersama dengan aroma yang dirasainya semalam. Dia merasakan suasana di dapur tiba-tiba menjadi lebih lembut. Saat menghidu aroma itu, dia teringat wajah Azlan semalam dan suapan pertama yang menggetarkan jiwanya dengan jelas. Selama ini kita cuba mengawal segalanya dengan teknik. Tapi sebenarnya, memasak ialah tentang menyampaikan kenangan kepada seseorang, kan? Dia mencubanya. Masih belum dapat meniru rasa yang sama 100%. Tahap kehangitan sos wok hei dalam gorengan tauge dan rasa yang tinggal di mulut masih sedikit berbeza. Namun begitu, dalam hidangan ini terdapat kehangatan yang tidak pernah ada pada masakannya sebelum ini. Apabila dia membawa sepinggan char kway teow itu untuk dicuba oleh Pierre Bonio, ayahnya yang juga ketua chef, Pierre makan sesudu dan berkata perlahan, akhirnya masakan kamu ada ruang tersendiri. Kata-kata itu bermaksud, akhirnya masakan Luke yang selama ini hanya mengejar kesempurnaan sehingga tiada ruang, kini mempunyai ruang untuk emosi. Luke mengangguk dalam-dalam.
Buat pertama kalinya malam itu, dia membuka buku catatannya dan menulis Char Kway Teow. Api, mi kuih tiaw. Sos yang membangkitkan kenangan dengan aroma hangit, keseimbangan bunyi dan bau. Makanan adalah kenangan, bukan teknik. Ini bukan resipi Perancis, tetapi ia adalah hidangan pertama yang ditemuinya sendiri. Di Perancis, di mana banyak restoran mewah berdiri megah dan masakan haute cuisine adalah simbol cita rasa terunggul, perhatian yang diterima oleh hidangan ringkas seperti Char Kway Teow adalah sesuatu yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Namun begitu, populariti Char Kway Teow perlahan-lahan tetapi pasti terus tersebar. Akhirnya, sebuah restoran Malaysia yang menjadikan Char Kway Teow sebagai menu utama dibuka di Lion dan orang ramai beratur panjang pada waktu makan tengah hari. Sebab hidangan ini dapat menawan hati orang ramai bukan sahaja kerana kelazatannya tetapi kerana harganya yang berpatutan dan mudah diakses oleh sesiapa sahaja. Pada masa yang sama, ia masih mengekalkan ketelitian dalam penyediaannya. Perasaan yang kelihatan biasa tetapi terselit keistimewaan ini mungkin adalah kehangatan yang tidak pernah dimiliki oleh hidangan lain dan ia perlahan-lahan meresap jauh ke dalam hati orang di negara asing. Setelah masakan Malaysia mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa, ia dikenali di seluruh dunia sebagai makanan yang sihat, halus dan cantik. Tetapi hari ini, gelombang populariti itu telah mula merebak kepada cita rasa rakyat biasa. Bukan rendang atau laksa, tetapi Char Kway Teow. Makanan yang mudah didekati, mesra dan penuh dengan kenangan keluarga kini dipersembahkan dan diterima sebagai wakil baru Malaysia. Ini mungkin satu perkara yang membanggakan bagi rakyat Malaysia. Mungkin nilai sebenar tersembunyi dalam perkara yang kelihatan biasa dan sederhana. Gelombang populariti Char Kway Teow kali ini mungkin menyedarkan kita tentang pesona keaslian Malaysia yang mungkin telah kita lupakan.